Terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam Ekspresi Inspirasiku, yang mana sekarang ini kita dalam Sembang Ekspresi. Anda boleh saksikan melalui Facebook rasmi Sabah FM dan telah pun Ikle war-warkan awal-awal tadi mengenai temu bual untuk hari ini, yang mana kita akan berkongsikan mengenai program Sukan Rakyat Rela Jelajah Wiramadani sempena sambutan Pesta Keamatan 2025 Anjuran Jabatan Sukarelawan Malaysia Peringkat Negeri Sabah. Dan bersama dengan tetamu di konti kita, ucapkan selamat datang kepada Yang Setia Pesuruhjaya Rela Darman bin Dabang, iaitu Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Rela Negeri Sabah. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Tadi sihat, terima kasih. Lama-lama bercerita lupa tanya khabar. Tapi nampak macam sihat, cuma kurang tidur sikit lah kali ya. Tidak apa, lepas temu bol nanti boleh sambung tidur kan tuan? Okey, untuk tajuk kita pada pagi ini yang ingin kita kongsikan, sebelum kita kongsikan lebih lanjut mengenai topik kita pada pagi ini, mungkin secara umumnya orang ramai ini lebih mengenali Rela sebagai sebuah jabatan persekutuan yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi ramai yang tertanya-tanya sebenarnya di dalam Rela ni siapakah anggotanya? Mereka mungkin kurang faham sedikit dan tuan boleh kongsikan sedikit siapakah Rela sebenarnya? Silakan. Okey, terima kasih DJ. Yeah. Dan pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Sabah FM atas kesempatan untuk bersama-sama di dalam konti ini untuk mewar-warkan program-program yang terkini berkaitan dengan Rela. Berkenaan dengan tajuk tadi, apa itu Rela ataupun siapa yang terlibat dalam Rela ni sebenarnya? Jawapan mudah saya adalah rakyat. Baik. Rakyat. Ya. Itu saja. Rakyat disebabkan bagi saya komposisi anggota-anggota yang ada di dalam Rela ni semua adalah daripada rakyat. Maksudnya sesiapa sahaja sebenarnya? Ya, sebenarnya warga negara, dia punya syarat untuk menjadi anggota Rela ni warga negara Malaysia 18 tahun dan ke atas. Dia tidak semestinya berlatar belakangkan apa ni, penguatkuasa kah? Betul. Ya. Betul. Okay. So bagi saya, kenapa saya cakap Rela, menangkan dalam mengapa saya nyatakan rakyat? Disebabkan setiap daripada rakyat Malaysia ni pastinya akan ada perasaan untuk mempertahankan keselamatan negara. Betul. Merasakan tanggungjawab keselamatan, menjaga keselamatan negara ni adalah tanggungjawab bersama. Betul. Dan pada masa yang sama, dalam rakyat kita juga akan sentiasa ada sifat prihatin untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Justru saya yakin setiap rakyat yang mendengar siaran ini mempunyai pandangan yang sama. Betul. Kan? So Rela ditubuhkan adalah sebagai medium penyatuan rakyat yang mempunyai aspirasi yang sama dalam membentuk pasukan sukarelawan yang berkonsepkan keselamatan dan kesejahteraan negara. Dan sebenarnya di mana-mana pun kita akan dengar Rela, kalau majlis, ada majlis-majlis, kita akan dapat sebuah servis daripada Rela lah untuk mengekalkan keselamatan sesebuah majlis, betul. Dan bukan sejak itu, di mana-mana pun sebenarnya sekarang ini kadang-kadang membantu pihak berkuasa seperti PDRM kan, ada juga Rela yang saya lihat kadang-kadang. Dan mungkin apa yang kita lihat pada masa kini ya tuan, untuk masyarakat mungkin baru saja mengambil tahulah mengenai Rela, dan mungkin tuan boleh beritahu sedikit sebanyak mengenai peranan pula untuk pasukan ini. Okey. Secara mudah dan ringkasnya, peranan Rela kita boleh nampak melalui visi jabatan. Disebut dalam visi jabatan kita adalah sebagai peneraju sukarelawan keselamatan dan kesejahteraan negara. Baik. Ya. Maksudnya dari segi aspek keselamatan, suku sukarelawan keselamatan ini, Rela dilihat banyak membantu khususnya kawalan aman dalam majlis-majlis rasmi macam yang disebut tadi. Betul. Rasmi kerajaan ataupun program-program jaga kenduri kahwin di kampung. Tujuan dia adalah untuk memastikan kelancaran program tersebut, sama ada lalu lintas ataupun keluar masuk orang yang mengunjungi majlis-majlis tersebut.
Bukan setakat itu saja, kini anggota rela diperlukan dalam penugasan kawalan keselamatan premis, Betul. rondaan cegah jenayah dalam komuniti, dan penugasan-penugasan kawalan sempadan negara. Dan kalau kita lihat yang terkini, kita ada penugasan di Kota Kinabalu International Airport, KKIA. Di sana kita ada 6 anggota yang bertugas bermula pada pukul 6 pagi sehingga pukul 1 pagi. 6 pagi hingga 1 pagi. Bershift lah ni? Bershift. Baik. Dan itu antaranya kalau kita lihat sekarang ini keperluan untuk mendapatkan servis daripada rela ini sendiri amat luas sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat di airport seperti yang tuan telah sebutkan tadi, kadang-kadang orang confuse sebenarnya, dia ni rela kah polis? Tapi sebenarnya ada nama dia kan, rela. Jadi jangan confuse. Tapi objektif mereka adalah sama, iaitu mengekalkan keselamatan, melancarkan trafik dan sebagainya. Satu lagi Puan, saya ingin tambah lagi satu lagi aspek yang ingin saya ketengahkan adalah rela juga berkonsepkan sukarelawan kesejahteraan negara. Yang mana kalau kita nampak ada program-program yang melibatkan rela, kita membantu aspek gotong royong, membersihkan kawasan tempat tumpuan orang ramai. Lepas tu membersihkan kawasan rumah ibadat, termasuklah tanah-tanah perkuburan. Dan apabila berlaku situasi bencana, contohnya berlaku kebakaran ataupun berlaku banjir, anggota-anggota rela ini akan bertugas di pusat-pusat pemindahan sementara bagi membantu pengurusan dari segi kemasukan orang kata mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Kemudian kita akan memastikan kawalan perimeter tersebut. Bahawa bagi memastikan barang-barang orang yang berada di dalam pusat pemindahan sementara tersebut mendapat orang kata perlindungan yang sewajarnya. Baik. Dan secara umumnya bersama rakyat untuk rakyat lah kan? Dan bercakap mengenai bersama rakyat untuk rakyat ini, saya difahamkan Rela Malaysia melalui Rela Negeri Sabah ini akan menganjurkan sukan rakyat rela, iaitu jelajah Wiramadani dalam masa terdekat. Mungkin tuan ingin perjelaskan sedikit sebanyak mengenai program ini. Okey. Istilah dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat, ini adalah slogan rela. Memandangkan anggota seperti yang saya nyatakan tadi, anggota rela ni kebanyakannya daripada rakyat. Betul. Mereka inilah denyut nadi rela, dan dengan adanya mereka inilah kita dapat melaksanakan program dan aktiviti yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi bagi program Sukan Rakyat Rela Jelajah Wiramadani, program ini adalah akan dianjurkan oleh Rela Negeri Sabah yang akan berlangsung pada 24 Mei 2025 bertempat di Pusat Latihan Rela Negeri Sabah Tuaran. Apa yang menggembirakan warga rela Sabah adalah pemimpin yang kita hormati dan sayangi, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji, Ketua Menteri Negeri Sabah, akan turun bersama untuk merasmikan program tersebut. Wow, bertuah. Ada lagi tuan? Okey. Program ini merupakan salah satu aktiviti di bawah inisiatif Jelajah Wiramadani. Yang mana ini adalah inisiatif yang diilhamkan daripada kepimpinan tertinggi negara bagi menghargai petugas barisan hadapan melalui penganjuran program yang berteraskan komuniti dan kenegaraan. So sempena Hari Keamatan yang menjelang tiba ini, Rela Malaysia telah memutuskan untuk mengadakan satu program sukan rakyat bersama anggota-anggota rela dan pasukan sahabat di negara inilah. Baik. So program ini akan berlangsung pada 24 Mei 2025 di Pusat Latihan Rela Negeri Sabah Tuaran. Dan adakah ini terbuka kepada semua masyarakat ataupun hanya terbuka untuk anggota rela saja? Sebenarnya kita ada pertandingkan beberapa kategori. Kita sebenarnya program ni memandangkan fokus kepada anggota rela sebanyak 1,000 orang yang akan hadir.
Namun pada masa yang sama kita juga melibatkan orang awam. Khususnya yang terlibat dari segi sukan-sukan tradisional ini. Kita pertandingkan pelbagai program sukan lah. Baik, jadi ada aktiviti juga pada ketika program tersebut dilaksanakan, iaitu 24 Mei, iaitu hari Sabtu ini. Kita akan terangkan lebih lanjut lagi. Mungkin ada lagi yang ingin tahu apa sebenarnya objektif utama akan program ini, ataupun mungkin Tuan boleh terangkan lebih lanjut lagi mengenai aktiviti yang akan berlangsung pada ketika hari tersebut. Kita akan terangkan selepas ini. Kita berehat bersama dalam Ekspresi Inspirasiku, kembali dalam Sembang Ekspresi, yang mana hari ini kita berkongsi mengenai topik program Sukan Rakyat Rela Jelajah Wira Madani sempena sambutan Pesta Keamatan 2025 anjuran Jabatan Sukarelawan Malaysia peringkat negeri Sabah. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam Facebook rasmi Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Jadi kita terus bertanyakan kepada Tuan kembali untuk makluman. Kita sedang bersama dengan tetamu di konti yang setia Pesuruhjaya Rela, Darman bin Dabang, iaitu Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Sabah. Sebut satu-satu panjang. Baik Tuan, ramai yang menantikan mengenai objektif utama program yang akan diadakan pada 24 hari bulan Mei ini, iaitu hari Sabtu, dan juga aktiviti yang akan berlangsung. Mungkin boleh perjelaskan sedikit, silakan. Okey, terima kasih DJ. Ya. Untuk program kali ini kita berobjektifkan antaranya adalah untuk memupuk semangat kesukanan dan gaya hidup sihat. Baik. Selain memperkenalkan rela secara santai kepada masyarakat. Jadi dalam program ini juga kita memperkenalkan semula sukan tradisi yang mungkin kurang mendapat perhatian daripada generasi masa kini lah. Baik. Jadi dalam penganjuran ini kita akan menyediakan beberapa zon. Yang contohnya yang pertama sekali zon sukan rakyat. Zon sukan rakyat ni kita libatkan ada 6 sukan yang menjadi sukan tradisi. Baik. Contohnya pertama sekali tarik tali. Baik. Tarik tali ni kita akan pertandingkan dua kategori, rela sahaja dan satu lagi yang melibatkan acara jemputan. Jemputan yang kita buat adalah di kalangan penggiat-penggiat sukan tarik tali. Baik. Termasuk agensi keselamatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. So ini akan menjadi platform untuk kita melihat macam mana rela boleh mendapat satu standard untuk melihat bagaimana latihan-latihan yang dibuat oleh penarik-penarik tali yang berprofesional ini untuk anggota-anggota kita boleh belajar. Baik. Kemudian ada juga sukan yang kita pertandingkan, antaranya melastik tradisional. Jarang-jarang kan? Jarang kan? Tapi ini popular di Ranau. Kan? Baik. Kebanyakan anggota kita yang terlibat di Ranau suka dengan sukan ini, so kita masukkan antara salah satu kategori dia lah. Sukan tradisi jugalah. Baik. Seterusnya ada Gusti Lengan. Okey. Gusti Lengan kita kategorikan ada lelaki dan perempuan ikut berat badan pula. Berat badan. Baik. Okey. So dia akan melibatkan ramai penyertaan daripada seluruh negeri Sabah. Baik. Dan semua aktiviti itu akan berlangsung pada hari yang sama lah. Hari yang sama. Okey, bagaimana pula dengan zon komuniti ni? Okey, zon komuniti ni kita libatkan daripada agensi-agensi yang mana kita jemput daripada KPDN HEP untuk buat jualan rahmah. Okey. Kan? Kemudian kita ada juga daripada Rela sendiri ada buat program gunting rambut secara percuma. Baik. Ni yang saya nampak sini ni. Ya. Program gunting rambut secara percuma. Baik. Menarik. Dan akhir sekali mungkin ada sebarang harapan yang ingin Tuan sampaikan mengenai program ini? Okey, harapan kami adalah agar program ini bukan saja memberi impak positif dari segi sosial dan budaya, tapi juga menjadi platform hubungan mesra antara rela dengan rakyat. Dengan komitmen kerajaan negeri dan komuniti, insya-Allah kejayaan ini akan menjadi inspirasi kepada penganjuran program seumpama ini pada masa akan datang.
Menangkan program ni merupakan program pertama kali. Jadi kita belajar daripada apa yang akan kita berlaku buat akan berlaku ni lah. So dengan sambutan yang baik, bila kita tengok sambutan yang akan datang ni, bila dianjurkan, kita mengharapkan pada masa akan datang kita akan boleh menganjurkan program yang lebih besar. Kan? Kepada para pendengar, terutamanya penduduk sekitar Tuaran kan? Baik. Sebab pusat latihan rela negeri Sabah tu terletak di Kampung Gayang Tuaran. Jadi jangan lepaskan peluang untuk turut serta dalam program Sukan Rakyat ini. Betul. Yang akan berlangsung pada 24 Mei. Sekali lagi kita sama-sama memeriahkan untuk terutama sekali mereka yang berada berdekatan dengan pusat latihan rela ya. Datang dijemput ramai-ramai datang pada hari tersebut. Dan terima kasih Tuan kerana bersama dengan Sabah FM hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai rela. Saya pasti ramai sudah yang faham sebenarnya tugasan rela sebenarnya ni kan. Dan dari rakyat bersama dengan rakyat, betul? Slogan Untuk rakyat. Untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat bersama rakyat. Untuk rakyat. Oh, panjang sikit. Baik. Okay. Yang semestinya untuk rakyat lah daripada kita sendiri dan kepada rakyat sendiri. Jadi, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Sabah FM. Semoga kita jumpa lagi di lain hari dan kita juga doakan untuk program ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program Sukan Rakyat Rela Jelajawi Ramadhani. Ya, baik. Untuk anda teruskan bersama dalam Ekspresi Inspirasiku untuk banyak lagi perkongsian.